Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati jawatan kuasa masjid, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah dan Islam. Pada minggu yang lalu kita telah membincangkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus merujuk kepada Islam ataupun Al-Quran. Dan di akhir perkongsian Haji ada tanya berkenaan dengan contoh ajaran sesat. Lalu kami sebut tentang kumpulan-kumpulan sesat yang mana ada tuan guru yang mengaku bahawa dia Imam Mahdi. Jadi mungkin kita akan mengatakan bahawa jauh sekali kita nak ikut ajaran tersebut, sebab jelas kesesatannya. Jadi masa nak balik ke rumah tu, kami teringat satu buku yang dikarang oleh Dr. Razif tentang ajaran sesat New Age. Dan antara orang yang mendalami ajaran sesat ni juga adalah Ahmad Ikram Muhammad Noor. Jadi mereka membongkarkan ajaran sesat ini dengan sangat dahsyat sekali, dengan ada bukti, gambar, dan ajaran ni telah merebak luas di Malaysia. New Age ni tuan-tuan adalah satu ajaran yang mana dia ambil daripada barat dan dia campur dengan ajaran Buddha, dan dia bersifat lebih kepada kebatinan. Bila masuk dalam Malaysia, maka mereka mengislamkan, mengislamisasikan ajaran tersebut dengan memasukkan ayat-ayat Al-Quran yang kelihatan sesuai. Tapi secara umumnya ajaran ini sesat kerana dia bukan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lebih kurang 10 tahun lepas macam tu, kami ada ikut kakak ajak hadir satu seminar untuk ni lah, geng-geng bisnes, macam mana nak kembangkan bisnes. Kami kena sebut tak ada masalah, kami asal sebut nama dia. Nama dia Afnan Rosli. Jadi dalam seminar tu kami diajar bagaimana nak kembangkan bisnes menggunakan teori-teori ajaran New Age ni. Antara yang diajar dia kata niat kita ni kena sama dengan niat pembeli. Dia adalah bagi dia ayat Quran dia. Tapi Afnan Rosli ni bukan ustaz lah. Dia kata pembeli kalau dia nak beli satu produk tu kerana nak cantik, maka niat kita keluarkan produk, jangan niat untuk untung, niat untuk mencantikkan orang. Kononnya apabila niat sama, maka dia akan bertemu di alam roh, maka bisnes tu akan berkembang. Dia boleh sampai macam tu sekali dia punya teori dia tu. Tapi ini okey lagi tuan-tuan, yang ni masih asas lagi. Kemudian guru-guru yang begini
Last dekat seminar tu, dia orang akan promote. Siapa yang nak kembangkan lagi bisnes dia, nak masuk kelas premium eksklusif, sila bayar 2,000. Akan dapat coaching one to one, personal coaching. Ajaran apa? Ajaran dia New Age ni. Mana mereka dapat? Ni daripada Barat, yang mana bercampur dengan ajaran Buddha. Dan kita tahu ajaran Buddha ni satu ajaran yang kebatinannya ekstrim. Ada penganut Buddha zaman sekarang, dia tidak pernah duduk berpuluh tahun sebab dia nak jumpa dewa dia, mengakibatkan kaki dia bengkok sangat besar. Ada budak perempuan yang kaki dia tak pernah cecah tanah, dan dia disembah oleh penganut Buddha ni. Dan ini ciri-ciri ajaran Buddha yang bersifat ekstrim terhadap kebatinan. Dan dalam ajaran New Age ni juga diajar tentang cakra, tentang tenaga dalaman. Ini semua mengarut. Dan tahun lepas, dan alhamdulillah kita punya ustaz-ustazah kita lawan, masuk dalam majlis fatwa, bincang, akhirnya keluar keputusan fatwa mengharamkan ajaran ini. Mengarut, sesat. Kemudian tahun lepas muncul ajaran yang sebegini juga, asal usul dia kebatinan yang ekstrim. Mereka mencari masyarakat yang stres, yang depres. Dan orang yang macam ni dia nak cari cara untuk bahagia. Jadi mereka pun buat seminar. Pada peringkat awal tak ada masalah, okey. Bila makin dalam sampai satu tahap diajar, founder tu bogel dalam seminar tu. Kemudian diajar kalau nak bahagia, cara dia berjimat. Itu saja. Bukannya ajar balik kepada agama, tak. Jadi ni contoh kedua yang kami boleh bagi ajaran sesat yang terkini di Malaysia. New Age. Dan yang masuk tu bayar dia bukan RM10, bukan RM50, ratusan ringgit, dan next level mencecah ribuan ringgit. Jadi boleh pantau anak-anak, cucu-cucu, kerana yang terlibat ni adalah generasi yang muda-muda ni lah. Kita tengok rawatan depres dalam seminar tu diajar untuk menjerit, untuk lepaskan. Jadi kembalilah kepada cara Islam. Kalau menghadapi masalah depres, stres ke apa, janganlah pergi cari rawatan-rawatan yang meragukan ni. InsyaAllah pada malam ini kita masuk pada ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi dalam ayat yang ke-6 Allah sebut tentang mustaqim, jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ni dia ada tafsir bil maksur, maksudnya tafsir Quran dengan Al-Quran. Jadi ayat ke-7 ni dia menerangkan mustaqim itu apa dia? Iaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Maknanya iaitu agama yang dipeluk oleh orang-orang yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, agama yang lurus, yakni Islam. Mereka itu adalah para pengikut Nabi Musa sebelum nikmat Allah berubah menjadi azab atas diri mereka.
Nikmat tersebut adalah mereka dinaungi awan dan diturunkan man, yakni makanan sejenis madu, dan salwa, iaitu sejenis burung puyuh di padang teh. Firman Allah Ta'ala, wa zallalna alaikumul ghamam, dan kami telah naungi mereka ni dengan ghamam, awan. Wa anzalna alaikumul man sejenis madu, wasalwa, dan sejenis burung puyuh. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, mereka makanlah daripada benda yang baik apa yang kami rezekikan pada kamu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun, dan janganlah kamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, tetapi sebenarnya mereka adalah menganiaya diri sendiri. Cerita dia tuan-tuan, Bani Israel ni disesat dekat padang pasir. Sesat kat padang pasir sebab mereka kufur nikmat. Mereka lawan Allah Ta'ala, lawan Nabi Musa. Allah sesatkan mereka di padang pasir. Namun dalam masa yang sama, Allah kurniakan nikmat kepada mereka, man dan salwa, sejenis madu dan burung puyuh. Dan kalau kita tengok rentetan daripada tu, ni kira dua menu yang sedap lah. Rentetan daripada cerita ni, ayat yang selepas-lepas itu, Bani Israel dia protes pula, tak bersyukur. Takkanlah bagi makan dua benda ni saja, kami nak benda lain sama. Ni antara kedegilan Bani Israel. Allah dah bagi nikmat tapi mereka tak syukur, tak rasa cukup. Jadi mustaqim adalah orang yang Allah bagi nikmat pada mereka, iaitu nikmat Islam. Jadi kita dilahirkan dalam Islam itu merupakan nikmat yang sangat-sangat besar. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap baby yang lahir atas muka bumi ni sebenarnya dia lahir dalam keadaan Islam. Fitrah tu merujuk kepada Islam. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Bergantung kepada mak ayah sama ada nak meyahudikan dia, menasranikan dia ataupun memajusikan dia. Sebab apa tak sebut mengislamkan dia? Sebab budak tu dah memang Islam. Setiap baby yang lahir atas muka bumi dia memang lahir dalam Islam, walaupun yang lahirkan dia tu dia keluar daripada rahim ibu yang kafir. Sebab itu ulama mengatakan baby yang mati waktu kecil ni semuanya masuk syurga. Dan di syurga nanti dia dibangkitkan dalam keadaan bukan baby, dia dibangkitkan dalam keadaan menjadi anak muda. Kita kalau kita mati tua nanti, dalam syurga nanti kita dibangkitkan muda, handsome, wajah bersih. Kalau baby yang mati waktu kecil, dia akan dibangkitkan jadi orang yang muda, jadi handsome, cantik, elok. Jadi nikmat Islam ni kita kena syukur, syukur tuan-tuan. Kena jaga dia, pertahankan dia, perjuangkan dia. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang dimurkai. Maknanya bukan agama Yahudi yang Allah murkai. Allah hinakan dan tidak memelihara hati mereka sehingga mereka menjadi pemeluk agama Yahudi. Jadi al-maghdub maksud dia yang dimurkai. Nabi sebut, sahabat tanya Nabi, maghdub yang dimurkai ni siapa dia? Nabi mention jelas Yahudi. Sebab tu dalam mana-mana kitab tafsir, antaranya Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, semua sebut benda yang sama, mesej yang sama. Maghdub dia merujuk kepada Yahudi.
Waladhdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maknanya, dan bukan pula agama orang Nasrani yang tersesat jauh dari Islam. Ad-dallin pula Nabi sebut adalah orang Nasrani, ataupun yang kita panggil sekarang Kristian. Baik, sekarang ni soalan dia, kenapa Yahudi maghdub dimurkai, Nasrani dallin sesat? Sekarang kita nak tengok surah At-Taubah ayat 31. Allah sebut ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, pendeta-pendeta, wa ruhban, ahli-ahli agama, arbabam min dunillah, sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan juga Masih ibni Maryam, wa ma umiru, dan padahal mereka tidak diperintahkan, illa liya'budu ilahan wahida, melainkan untuk sembah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia. Subhanah, Maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Cerita dia macam ni, tuan-tuan. Para ahbab, pendeta dan rahib ahli agama adalah golongan intelektual dalam Bani Israel. Mereka ni pandai baca kitab. Mereka tahu Taurat cerita apa, Injil cerita apa. Mereka faham. Dan mereka tahu Nabi Muhammad itu betul. Mereka tahu Nabi Muhammad ni Rasul akhir zaman, dia bawa Islam, itulah agama yang benar, Muhammad betul. Mereka mengetahui kebenaran namun menyembunyikannya untuk mendapat keuntungan dunia. Mereka menyesatkan manusia sehingga muncul ajaran Nasrani. Jadi Yahudi ni adalah golongan yang pandai baca kitab. Dia tahu kebenaran, tapi sebab apa dia tak nak beriman pada Nabi Muhammad? Sedangkan mereka minta ke Allah, ya Allah, kurniakan kepada kami Rasul yang akan memimpin kami. Tengok Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman yang mana berbangsa Quraisy, bangsa Arab. Sedangkan Yahudi ni dia berbangsa Israel, Yahudi, bukan Arab. Jadi mereka tak nak beriman pada Nabi Muhammad sebab Nabi Muhammad bukan daripada bangsa Israel. Nabi Muhammad daripada bangsa Arab. Akhirnya dalam sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul, sebenarnya Yahudi ni dia buat kelas tuition siap. Dia buat kelas tuition, ajar masyarakat ni tanda-tanda kenabian. Antaranya di belakang Nabi ni akan ada khatam, akan ada kulit tu tertimbul sikit, tanda kenabian. Kemudian dia cerita Nabi ni dia tak tinggi, tak rendah sangat, tak gelap, tak cerah sangat, putih kemerah-merahan. Cerita ciri-ciri Nabi semua ni dikenal semua lah. Sehingga kalau dalam Al-Quran Allah sebut allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Oh, ahli-ahli kitab, ahli kitab ni, mereka ni kenal Nabi, kenal Rasul lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Tapi bila tengok yang dilantik menjadi Rasul Nabi Muhammad, mereka tak nak beriman. Mereka kata mereka tuduh Nabi Muhammad ni pemecah belah umat. Nabi Muhammad ni ahli sihir, Nabi Muhammad ni penipu, pembohong. Sebab apa? Nabi Muhammad bukan daripada kalangan Bani Israel. Sebab apa? Tak menguntungkan mereka. Jadi mereka tipu masyarakat, akhirnya sehingga mewujudkan agama Nasrani. Sebab itulah al-maghdub yang dimurkai tu, ya, kita nak kata celaka lah. Orang macam ni tahu kebenaran tapi dia sembunyikan. Sebab tu dia al-maghdub. Allah cukup benci, cukup murka, cukup marah pada golongan
manusia golongan yang jenis tahu kebenaran tapi dia sembunyikan, dia tutup. Kemudian dia pergi tipu pula orang lain supaya orang tu berada dalam kesesatan. Ad-dhalin, golongan Nasrani, Kristian ni. Kemudian cara untuk sesatkan manusia ni, kalau kita menggunakan cara yang kasar, susah. Contohnya mereka nak jatuhkan Islam, mereka kutuk Islam, hina Islam. Kita sebagai orang Islam, kita takkan berpihak kepada dia, kita akan marah, kita akan gerang, kita akan bangkit. Jadi cara nak sesatkan orang adalah dengan cara yang halus dan lembut. Macam mana? Antaranya adalah dengan mengagungkan seseorang individu sehingga ke tahap yang melampaui batas. Contohnya, mereka ajar manusia ni supaya angkat kemuliaan Nabi Isa tu, yang asalnya Nabi Isa tu hanyalah seorang rasul, seorang manusia, berak kencing macam kita, makan macam kita. Tapi mereka agungkan Nabi Isa sehingga tahap Tuhan. Jadi cara yang halus dan lembut macam ni lah yang mudah untuk sesatkan orang. Macam tu jugalah ajaran New Age tadi tu. Dia akan pujuk secara halus, lama-lama akan terpesong. Macam tu jugalah Abdullah bin Sabah dan pengikut-pengikutnya. Dia Yahudi, dia nak sesatkan orang Islam pada zaman tu. Dia buat macam mana? Dia angkat Saidina Ali, puji Saidina Ali, agung Saidina Ali, buat syair, sehingga tahap Ali ni diangkat sehingga taraf Rasul, ada yang sampai tahap Tuhan. Sampai muncul orang Syiah yang terlampau-lampau mengagungkan Saidina Ali, sehingga mengkafirkan sahabat lain termasuk Aisyah, Talha, Zubair. Dia pun kata Abu Bakar tak patut jadi khalifah pertama, patutnya Ali. Sampaikan azan dimodify, diubah, masukkan nama Ali dalam tahiyat akhir dan masuk Ali. Sampai tahap macam tu. Jadi kena hati-hati. Kena hati-hati. Nak mengagungkan seseorang, dia ada tahap dia. Jangan melampaui batas. Kemudian kenapa Yahudi ni al-maghdub, dimurkai? Cukup celaka mereka ni. Kenapa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lil ladina yaktubuna al-kitab. Celakalah bagi orang yang menulis Alkitab, babi aidihim, dengan tangan mereka sendiri. Bila berlaku sesi perdebatan dengan Nabi, Nabi kata Islam betul, Yahudi kata Islam salah. Bila ditanya apa hukum minum arak, Nabi kata tengok kitab kamu. Apa hukum makan babi, Nabi kata tengok kitab kamu. Rujuk Taurat, rujuk Injil. Masa tu jugalah ahli kitab ni, dia secara tersembunyi tutup kitab mereka di bahagian ayat yang menyatakan bahawa arak dan babi ini haram. Dalam Taurat, dalam Injil, dalam Bible disebut, tuan-tuan, arak dan babi haram, tapi mereka sembunyikan. Dan mereka zaman ke zaman Bible ini berubah-ubah, generasi demi generasi berubah-ubah, tak sama, tak konsisten. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian kamu kata kitab ni daripada Allah, liyashtaru bihi samanan qalila, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan celaka besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka ubah kitab Taurat, Injil, Bible ni
supaya dapat untung kepada mereka. Sebab itulah dalam ayat yang sebelum ni, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yahudi Kristian ni, Tuhan kata arak babi haram. Turun kepada rahib pendeta kata arak babi halal. Maka penganut Yahudi Kristian ni akan ikut kata-kata pendeta, dia tak ikut Tuhan. Dia tak ikut Tuhan, dia ikut apa yang rahib kata, mereka ikut. Lepas tu kita pening tuan, kita marah orang mabuk bawa waiter langgar orang sampai mati. Kita protes pada kerajaan, bagilah hukuman setimpal, hukum gantung, hukuman bunuh balik. Menteri kata peratus rendah, pemandu mabuk aksiden 0.3% macam tu saja. Dalam Al-Quran Allah sebut, kalau bunuh seorang bererti bunuh semua orang. Dia bab nyawa ni, dia tak boleh kata seorang je mati tak apa, dua orang je mati tak apa, sikit saja. Dia tak boleh macam tu. Cuba kena dekat anak sendiri, cuba kena dekat pasangan sendiri, baru dah akal. Sebab tu kita protes supaya hukuman tu bagilah setimpal. Ni tidak penjara, bayar duit. Dia pula duduk dalam penjara, boleh makan, boleh minum, boleh tidur. Yang si isteri tu dah jadi balu, suami mati tu. Suami mati, siapa nak hantar anak sekolah, nak jaga anak, cari makan. Inilah kepincangan undang-undang sekarang. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, kita lihat sedikit sejarah apa itu Bani Israel. Kita nak faham Bani Israel ni apa, Yahudi apa, Zionis ni apa, Kristian ni apa. Sejarah dia bermula daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yaqub ni ada 12 orang anak. Antaranya Nabi Yusuf. Jadi 12 orang anak Nabi Yaqub ni lah melahirkan 12 puak Bani Israel. Dalam Al-Quran, tuan-tuan akan nampak beberapa kali kalimah 12. Kalimah 12. 12 naqib, 12 mata air. Sebab apa? Sebab ni, daripada 12 Nabi Yaqub ni lah lahirnya 12 Bani Israel. Bani ni maksud dia anak, Israel ni maksudnya bahasa Hebrew anak Tuhan, anak Allah. Jadi daripada 12 ni lahirlah 12 puak Bani Israel, yang mana anak Nabi Yaqub ni lah menjadi ketua setiap puak Bani Israel ini. Kemudian puak Bani Israel ni dizalimi oleh Firaun di Mesir. Kemudian Nabi Musa pergi selamatkan mereka ni. Dan dalam satu hadis Nabi sebut, kanat Banu Israel tasusumul anbiya, adalah Bani Israel ni diurus takbir oleh para nabi. Jadi setiap puak ni dia ada nabi dia masing-masing. Jadi nabi ni dia bukan sahaja sebarkan Islam, dia jugalah menjadi ketua, Perdana Menteri, Presiden, Khalifah untuk lead Bani Israel ni. Kemudian zaman ke zaman mereka berpecah. Yahudi adalah satu bangsa dan dia jugalah agama. Kalau Islam, dia agama, bukan bangsa. Melayu bangsa, Islam agama.
Buddha agama, India bangsa. Tapi Yahudi dia lain sikit. Dialah agama, dialah bangsa. Dan keturunan Yahudi zaman sekarang sangat-sangat sikit. Populasi mereka sangat-sangat sikit. Tapi macam mana mereka boleh kuasai dunia? Itu persoalan yang tuan. Yahudi sangat sikit, tapi macam mana boleh kuasai dunia? Cerita dia Theodor Herzl, dia kumpulkan Yahudi-Yahudi seluruh dunia dan dia tubuhkan Zionis. Apa itu Zionis? Kumpulan dalam Yahudi yang bermatlamatkan untuk dapatkan Al-Aqsa dan kuasai dunia, jatuhkan Islam. 1924, 3 Mac 1924, gerakan Zionis ini berjaya menjatuhkan kerajaan Islam yang terakhir, Turki Osmaniyah. Dahsyat tuan. Padahal dia orang sikit saja, dalam ribuan orang saja, tak sampai juta pun. Tapi mereka ni licik. Macam mana dia boleh buat macam tu tuan? Dia jumpa Sultan Abdul Hamid II. Dia kata, kami nak beli Palestin ni, nak beli tanah ni. Kami nak tanah ni. Sultan Abdul Hamid tak bagi, langkah mayat aku dulu. Dibuat cara lain. Dibuat cara lain. Kalau nak berperang dengan tentera Islam ni, kita dah faham dah, takkan menang. Orang Islam berperang, dia nak mati, nak syahid. Jadi dia jumpa orang Arab, Sharif Hussein. Kamu ni orang Arab, keturunan Nabi, pegang kunci Kaabah, bangsa Arab, tapi yang jadi khalifah orang Turki. Apa malu? Dia kata gitu. Yahudi cakap Melayu, cakap Penang. Apa kamu ni buat malu? Akhirnya orang Arab termakan hasutan itu. Last kali mereka minta bantuan British. Ni bongok tak bongok ni. Minta bantuan British serang kerajaan Islam, serang kerajaan Turki. Jatuh kerajaan Turki. Islam serang Islam. Kemudian dia pergi hasut pula Saud, Bani Saud. Takkan nak bagi Arab ni dekat Sharif Hussein. Hasut pula Bani Saud pun minta bantuan British. British bagi lagi senjata. Kat Sharif Hussein dia bagi, kat Bani Saud pun bagi. Perang lagi, sama-sama Arab, sama-sama Islam. Ranak dua-dua. Last sekali tanah Arab dapat kat siapa? Dapat kat British. Benda ni yang berlaku 1916, perjanjian Sykes-Picot. Kenapa Sykes-Picot? Nama Menteri Luar British dan Menteri Luar Perancis. Mereka pecah-pecahkan negara Arab tu. Asalnya satu khilafah Turki Osmaniyah, mereka pecahkan jadi Arab Saudi. Saudi tu maksudnya Saud aku. Kemenangan Bani Saud tadi tu. Pecah Oman, Yaman, Syria, Jordan. Yang Sharif Hussein tadi dapatlah sikit Jordan. Jordan bukan ada apa tuan. Nampak tak? Nak jatuhkan Islam, bagi Islam lawan dengan Islam. Benda ni jugalah Abdullah bin Sabah dia buat masa zaman Ali menjadi khalifah. Munafik-munafik ni dia masuk dalam barisan tentera Ali, dia masuk dalam barisan tentera Aisyah Talha Zubair. Asalnya Aisyah Talha Zubair ni datang ke Iraq nak jumpa Ali untuk minta kepastian sahaja. Kenapa tak hukum pembunuh Osman? Tapi munafik ni dia dah plan dah, dia masuk selinap, mula serang. Bila dah mula serang tak boleh berhenti lah. Terpaksa berperang. Islam serang Islam. Tentera Ali serang tentera Aisyah, Aisyah serang tentera Ali. Itu yang jadi perang Jamal dengan perang Siffin. Sampaikan Ali arahkan tentera dia supaya pergi kepung Sayyidatina Aisyah, selamatkan Aisyah. Aisyah waktu tu duduk atas unta, Jamal. Unta, sebab itulah nama tu perang Jamal. Dahsyat tuan-tuan.
penangan munafik ni. Dan di Malaysia ada tak? Ada. Tahun yang sebelum ni, lebih kurang 4-5 tahun lepas, orang Malaysia berpakat tangkap Profesor Palestin di Malaysia. Mereka ni adalah hasil latihan Mossad, iaitu Badan Perisikan Israel. Dan begitu juga waktu sekarang. Kita nak tubuhkan perpaduan Melayu Islam, permuafakatan Melayu Islam, tapi ada munafik yang masuk dalam parti-parti ni supaya pecahkan, bergaduh sama Melayu Islam ni. Akhirnya terlerai muafakat nasional. Lepas tu kita buat Perikatan Nasional pun terlerai, sebab ada munafik yang masuk, dipecahkan. Dan mereka ni adalah ejen-ejen yang terlatih. Jadi kami dah sebut sebelum tu, tak cukup untuk jadi baik tapi naif. Kena jadi baik dan cerdik. Kerana apa? Pengikut-pengikut munafik turut terdiri daripada golongan yang beriman tapi naif. Contohnya pada zaman Nabi, orang munafik ni, dia nak bagi masjid Nabi ni hambar, dia buat masjid satu lagi. Dalam Quran disebut Masjid Dirar. Masjid Dirar ni didirikan oleh orang munafik supaya masjid Nabi ni tak laku, supaya pecah orang kampung, pecah masyarakat Islam. Yang jadi imam Masjid Dirar tu sahabat beriman. Bila turun ayat tentang Masjid Dirar, sahabat tu minta maaf, aku tak tahu. Minta maaf, aku tak tahu. Rupanya masjid tu munafik buat untuk pecahkan orang Islam. Nampak? Hak jadi pengikut munafik, pokok orang beriman tapi tak cerdik. Jadi kita ni kena jadi baik, beriman dan cerdik. Kena mengaji, kena belajar. Kalau tidak habis tuan. Hari ni anak-anak muda, dia semangat dia bagus lah, tapi dia tak cerdik, tak mau membaca, tak mau mengaji. Cakap dia lebih lah kali, sesat. Dia pula tolong pergi bantai ulama, tok guru pun dia hina macam tu saja. Ilmu tak ada. Dan munafik ni tuan-tuan, mereka ni pandai baca kitab, mereka ni alim, orang yang berilmu, mereka tahu kebenaran, tapi mereka tutup supaya menguntungkan diri mereka. Nanti kita akan belajar dalam surah Baqarah bagaimana ciri-ciri orang munafik ni. Mereka tutup kebenaran supaya mereka dapat keuntungan dunia, tapi Allah tahu penipuan mereka, dan Allah akan yastahzi'u bihim, Allah akan bolak balikkan mereka. Kat dunia mereka selamat, kat akhirat nanti mereka kena teruk. Wallahu alam. Kita berhenti setakat ni dulu. Kita buka pada sesi soal jawab. Alhamdulillah tuan, selesai kita surah Al-Fatihah 7 ayat. Silakan, mungkin ada soalan. Adik ya, waalaikumsalam. Jadi kalau kita tengok rumusan surah Al-Fatihah ni bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tentang hadis Nabi, kalau mulakan sesuatu tanpa bismillah, dia terpotong, tidak akan berkat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita mengiktiraf Allah ni Tuhan sekalian alam,
kita belajar tentang alhamdu. Alhamdu bawa dua maksud, iaitu syukur dan puji. Kita kalau nak puji, kita utamakan puji Allah dan didik diri kita untuk bersyukur, rasa cukup. Ar-Rahman Ar-Rahim, kita belajar Ar-Rahman, Maha Pemurah Allah untuk semua makhluk, termasuklah yang syirik, yang kafir. Sebab dunia ni tak ada nilai kat sisi Allah. Jadi Allah bagilah. Kamu nak, kamu ambil lah rumah banglo tu. Kamu nak makan sedap, ambil. Tak ada nilai di sisi Allah. Namun Ar-Rahim, kasih sayang Allah, cinta Allah khusus untuk mereka yang beriman sahaja. Dan itulah kunci masuk ke dalam syurga. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Kita belajar waktu hari pembalasan nanti, hari akhirat, tidak ada raja yang lebih raja daripada Allah Ta'ala. Tidak ada hakim yang lebih hakim daripada Allah Ta'ala. Waktu itulah Allah yang menjadi raja bagi sekalian raja-raja. Allah menghakimi sekalian makhluk. Sehingga sekecil-kecil perkara Allah akan hisab tentang syurga dan neraka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita belajar bahawa kalau nak minta tolong dekat Allah, cara dia adalah kena ibadah dulu, kena ta'abbud Allah dulu, baru boleh minta tolong. Sebab itulah hayya 'alas salah, barulah hayya 'alal falah. Dan kita tengok Nabi Muhammad, Allah Ta'ala ajar, Allah matikan semua tulang belakang Nabi yang bagi sokongan kat Nabi. Allah matikan Khadijah, isteri baginda yang kaya. Allah matikan Abu Talib, pakcik Nabi yang melindungi, yang bagi naungan, pelindungan pada Nabi. Allah matikan datuk Nabi Abdul Muttalib. Sampailah tinggal Nabi seorang diri. Maksudnya Allah nak ajar Nabi supaya bergantung secara total pada Allah Ta'ala sahaja. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah Islam. Selain daripadanya sesat. Itu kita kena jelas dan pegang, percaya, yakin. Dan yang menunjukkan jalan yang lurus ini adalah Al-Quran, yang menceritakan mana satu pahala dosa, mana satu betul salah. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka, yakni Islam. Ghairil maghdub, bukan jalan yang engkau murkai, iaitu Yahudi, cerdik, tahu kebenaran tapi sembunyi, menipu. Waladdallin, dan mereka yang sesat, iaitu Nasrani, yang kena scam, yang kena tipu dengan Yahudi. Amin. Wahai Tuhan kami, wujudkanlah apa yang kami mohon ke hadrat-Mu. Dan itulah rumusan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita lebih menghayati surah ini. Silakan tuan, ada soalan? Ada soalan tuan Jadi kami rasa sampai tu saja. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati. Mudah-mudahan kita semakin faham
dan diberi kekuatan untuk beramal dengan kefahaman ini. Surah Al-Fatihah 17 kali dibaca sehari. Dan surah ini surah yang wajib dibaca di dalam solat. Tak baca batal solat. Bererti surah ini surah yang sangat penting. Dan semua intipati kandungan Al-Quran terkandung di dalamnya. Semua bidang akidah, ibadah, akhlak terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita kerana kita mempelajari intipati surah Al-Fatihah. Jadi kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.